Dekat persidangan teknologi paling besar tahun ni, CES, ada satu pengumuman yang mungkin akan ubah semua benda pasal masa depan pemanduan. Kita bukan lagi cakap pasal kereta pintar tau, tapi kereta yang betul-betul boleh berfikir. Jom kita bedah siasat. Visi dia memang dari dulu lagi dah jelas. Bayangkan 1 bilion kereta atas jalan raya, semua bergerak sendiri, autonomi. Visi macam inilah yang dah bertahun-tahun jadi pendorong inovasi. Tapi kan, impian besar ni dia datangkan satu soalan yang lagi besar. Soalan besarnya ialah bila? Sebenarnya idea ni bukanlah baru kan? Kita dah dengar pasal ni bertahun-tahun. Cuma, dekat CES baru-baru ni, auranya lain macam sikit. Orang dah tak tanya kalau ia akan jadi, tapi bila ia akan jadi. Dan tiba-tiba, ada satu gergasi teknologi ni muncul dengan jawapan yang buat masa depan tu rasa macam dah dekat sangat. Dan inilah jawapannya. Alpha Mayo daripada NVIDIA. Jom kita fahamkan kenapa teknologi ni bukan sekadar satu kemas kini biasa, tapi betul-betul satu anjakan besar untuk kereta yang boleh berfikir. Okey, jadi NVIDIA secara rasminya dah perkenalkan Alpha Mayo. Tapi jangan salah faham, ini bukan setakat satu lagi sistem pemanduan autonomi yang lebih baik sikit tau. Tak, ini satu lonjakan besar tau. Daripada kereta yang cuma ikut arahan kepada kereta yang betul-betul memahami. Jadi, apa rahsia dia? Teknologi terasnya dipanggil model pendakulan vision. Cuba fikir macam ni. AI yang lama, dia boleh nampak sebiji bola atas jalan. Itu je. AI yang baru ni pula, dia faham yang kalau ada bola, kemungkinan besar ada budak-budak yang akan lari kejar bola tu. Dan dari situlah, ia buat keputusan yang bijak. Nampak tak beza dia? Cuba tengok perbezaan ketara ini. Model yang lama tu, yang kat sebelah kiri, dia macam robot lah. Dia nampak objek, dia ikut peraturan yang dah ditetapkan. Lampu merah, berhenti. Habis cerita. Tapi model Alpha Mayo ni, yang kat sebelah kanan, dia faham konteks. Dia bukan setakat patuh. Dia buat pertimbangan yang lebih mendalam, lebih bernuansa, hampir macam pemandu manusia yang berpengalaman. Ayat ni memang merumuskan semuanya dengan padat kan? Kereta sekarang bukan lagi mesin yang kita pandu semata-mata, tapi dah jadi mesin yang berfikir bersama kita. AI dah jadi sebahagian daripada DNA produk tu. Persoalannya, adakah ini semua cuma teori? Atau dah ada bukti di dunia nyata? Jom kita tengok. Teknologi canggih ini memang sedap didengar bila atas kertas kan? Tapi macam mana prestasi dia dekat atas jalan raya yang sebenar? Untuk itu kita kena tengok satu kerjasama yang sangat penting, iaitu antara NVIDIA dan Mercedes-Benz. Anda kena tahu, kerjasama ni bukan benda baru. Ini adalah hasil kerja keras lebih daripada 5 tahun tau. Ini bukti komitmen serius daripada kedua-dua syarikat. Dan sekarang, kita dah mula nampak buahnya. Bukan lagi sekadar teknologi dalam makmal, tapi satu nilai sebenar untuk pelanggan, dalam bentuk pengalaman memandu yang lebih baik dan lebih selamat. Dan inilah hasilnya. Tengok nombor ni, 95%. Dalam demonstrasi di dunia sebenar, AI Alpha Mayo ni mengendalikan hampir keseluruhan pemanduan. Ini bermakna, dalam satu perjalanan yang kompleks pun, campur tangan manusia hampir tak diperlukan langsung. Itulah tahap keyakinan yang mereka tunjukkan pada kita. Selepas kita tengok data, jom kita dengar pula pengalaman manusia. Inilah yang dirasai oleh orang yang betul-betul duduk dalam kereta tu. Dia kata dia terkejut sebab rasa semula jadi dan lancar sangat. Dan yang paling penting sekali, dia tak rasa tak selamat. Perasaan tu, itulah yang paling susah nak dicapai sebenarnya. Dan bab keselamatan ni memang sangat-sangat penting. Teknologi AI yang gempak ni tak diuji atas sebarangan platform tau. Ia dibina atas Mercedes-Benz CLA. Kereta yang baru je dinobatkan sebagai kereta paling selamat di dunia oleh NCAP. Jadi ini adalah gabungan yang sempurna. Inovasi AI paling canggih diletakkan atas asas kejuruteraan yang dah terbukti selamat. Okey, kerjasama dengan Mercedes tu memang hebat, tapi itu hanyalah permulaan. Sekarang, jom kita lihat strategi NVIDIA yang jauh lebih besar untuk keseluruhan industri otomotif. Strategi NVIDIA ni sebenarnya sangat bijak. Mula-mula, mereka bina sendiri keseluruhan himpunan teknologi tu dari A sampai Z. Lepas tu, dan ini yang penting, mereka tak simpan untuk diri sendiri. Mereka buka himpunan tu untuk ekosistem, untuk syarikat-syarikat lain. Kenapa? Sebab mereka tahu, untuk mengubah seluruh industri, mereka tak boleh buat kerja ni sorang-sorang. Kerjasama itulah kuncinya. Jadi, apa matlamat utamanya? Untuk wujudkan perkhidmatan autonomi sepenuhnya di seluruh dunia. Kita cakap pasal robotaksi tahap 4, benda-benda macam itulah. Dengan membuka platform mereka, NVIDIA bukan sekadar menjual teknologi. Mereka sebenarnya sedang mencetuskan satu revolusi, menjemput seluruh industri untuk sama-sama membina masa depan ni.
Jadi selepas kita tengok semua ni, kita kembali kepada persoalan besar tadi. Dengan adanya kereta yang boleh berfikir, boleh membuat pertimbangan dan beroperasi dengan selamat, macam mana agaknya rupa masa depan pemanduan? Macam mana ia akan mengubah cara kita bergerak dan berinteraksi dengan kereta kita setiap hari? Dan mungkin inilah jawapan terbaik yang kita ada buat masa sekarang. Masa depan pemanduan bukan sekadar satu penambahbaikan. Ia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang gila. Dan apa yang kita saksikan ni baru babak pertama. Jadi, bersiap sedialah.